abang untuk storage box daripada Authentic. Tapi special ni untuk storage box kali ni, ini adalah keluaran Marvel daripada Authentic tau. So untuk cara pemasangan ni sangat-sangat simple. Untuk storage box daripada Authentic ni, kita mempunyai dua variation size iaitu 30 liter dan kita ada juga untuk 50 liter. Untuk storage box ni, kita akan bagi sekali papan pada bahagian atas dan paling specialnya untuk keluaran Marvel kali ni, kita sertakan sekali untuk roda kecil pada bahagian bawah storage box. Untuk storage box ni, kita datangkan dengan warna premium iaitu untuk colour hitam sahaja tau.